Mula-mula kena ramalkan dulu head akan datang agak-agak turun berapa hari bulan. Contoh bulan ni kita turun 15 hari bulan 4. Jadi bulan depan mungkin anda turun head 15 hari bulan 5. Kalau kita head anda memang jenis 30 hari. Kita head tu adalah hari pertama period yang bulan ni hingga hari pertama period akan datang. Maknanya itulah bilangan hari kita head. Jadi kalau kita head anda memang 30 hari, so anda punya head akan turun lebih kurang 15 hari bulan 5 akan datang lah. Jadi nak ramal waktu subur, 15 hari bulan 5 tu tolak 14 hari. Dia kira mengundur. Maknanya 14 hari sebelum ramalan head akan datang, itu adalah hari telur pecah. So tadi 15 hari bulan 5 tolak 14 hari, so kita dapat lebih kurang dalam 1 hari bulan 5. Maknanya anda mungkin akan ovulasi 1 hari bulan 5. So awalkan sikit lah kena bersama dengan suami. Lebih kurang 3 hari sebelum telur pecah tu dah boleh bersama. Ataupun 5 hari sebelum telur pecah. Maknanya lebih kurang 25 hari bulan 4 ni dah kena on dengan cik abang. So boleh selang sehari. Sampailah anda jumpa, hari ni kan ada masa kencing ada keluar cecair Faraj tu keluar lendir macam putih telur ayam mentah. Tu tanda memang telur tu dah pecah, dah betul-betul ready dalam tube fallopian. So anda kena bersama lagi. So chance dia nak hamil 5 hari sebelum telur pecah dan 5 hari selepas telur pecah. Kalau anda ada bersama waktu ni, insya-Allah lah chance persenyawaan berjaya, tapi dengan syarat masa bersama pun kena kualiti. Suami isteri nak berkeinginan, tak stres, tak terlalu set target. Sebab bila wanita stres, dia punya pintu pagar rahim tertutup dan tak membenarkan banyak sperma berenang masuk. Dan pelinciran semula jadi tu penting. Jangan guna lubricant. Okey, dapat belajar sesuatu? Follow semua channel saya. Dekat TikTok, you all boleh tengok playlist kita dah letakkan dalam folder khas. Tengok dekat playlist atas tu, tips cepat hamil. Jangan lupa minum susu FRT sebab susu FRT setiap sachet tu dah ada berbelas multivitamin, multimineral. Setiap ingredient pun kita jaga kualiti dan ada sertifikat khas dia. Okey, contohnya selenium, zinc, magnesium, folic acid tu suami boleh minum, isteri pun boleh minum. Kalau chocolate lover, ambil je chocolate cinnamon terus sebab dia ada extra antioxidant. Okey, cepat dapatkan sekarang.